Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni saya berada di Laman Diraja, di Taman Bandar, di salah satu kawasan di kawasan Bukit Layang-Layang, yang menampilkan berbagai himpunan bunga-bunga yang cantik di belakang saya yang boleh menyegarkan pandangan mata kita apabila kita mengambil perhatian pada sebahagian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh mekar di atas muka bumi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Aidilfitri merupakan hari kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian para hamba-Nya. Ia telah pun mengambil beberapa manfaat dan juga nafahat anugerah-anugerah dalam madrasah Ramadan, sekolah dalam Ramadan, tarbiyah macam mana menguruskan nafsu, sehingga apabila kemenangan ini diraikan bukan dengan penuh keterlaluan, tetapi dengan melafazkan takbir, dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Aidilfitri kembali semula kepada fitrah, kita boleh makan dan minum pada siang hari setelah tertahan selama 29 ataupun 30 hari mengikut syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya di sini, bagaimana kita menguruskan nafsu kita sepanjang bulan Ramadan dan bagaimana kesinambungan kita menguruskan nafsu kita untuk beberapa bulan yang akan datang sampai bertemu dengan Ramadan nanti pada masa akan datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nafsu ini tidak boleh dihapus tetapi perlu diurus dengan baik. Dalam istilah disebutkan hari raya itu bukanlah kita dengan pakaian yang baru tetapi dengan menambahkan ketaatan yang sedia ada. Walaupun kita digalakkan untuk meraihkan hari raya dengan berpakaian baru kerana ada salah satu sunnah yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persamaan di hari Jumaat, sunnah di hari raya pakai pakaian yang baru walaupun tidak putih, tetapi kalau hari Jumaat sunat pakai putih walaupun dia tidak baru. Ini salah satu daripada manfaat yang boleh kita ambil, menzahirkan kegembiraan dengan hakikat sebenar-benar kegembiraan. Kerana pada akhirnya nanti apabila seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang, maka dia akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mempunyai dengan ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan seseorang yang mempunyai nafsu mutmainnah itu akan mendapatkan balasan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui dan hari raya yang kita sedang jalani akan menjadi asbab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di belakang saya ini ada pelbagai spesies bunga yang cantik-cantik berada di dalam taman. Bunga diletakkan di dalam taman dan itu akan mengingatkan kita bagaimana segarnya mata bila melihat tempat yang cantik, seronoknya jiwa apabila berada dalam kawasan tempat yang tenang dan cantik. Kalaulah di atas dunia, mata kita boleh terpesona melihat bunga-bunga yang cantik seperti ini, ketenangan yang kita boleh dapat dalam taman yang begitu tenteram. Maka bagaimanakah keadaan syurga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at ala khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh satu tempat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas di dalam hati. Pastinya kecantikan dan kesempurnaan nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pastinya telah pun disediakan untuk orang-orang yang beriman, yang berpenat lelah di atas dunia, mengabdikan diri dengan sekuat-kuat melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan bagaimana cantiknya kita menelusuri dalam Ramadan dengan menambahkan ketaatan, meraihkan kemenangan pada Syawal dengan kesyukuran. Mudah-mudahan natijah itu Allah akan rezekikan mata kita, hati kita, fikiran kita untuk mendapat ketenangan abadi di syurga nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi bulan Syawal 1447 Hijriah kepada semua sidang penonton yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dalam bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.